kawan nak cerita satu cerita yang mana saya mau kena share berlakon. Jadi dia minta maaf dulu kepada tuan rumah ni, kita tak akan sebut lah tuan rumah tu siapa-siapa. Cuma kita cerita gini supaya kita ambil iktibar sama-sama. Sebab cerita ni penting untuk diri kita. Yang mana berlaku pada diri hamba sendiri dah. Ni cerita ni terkejut jugalah. Jadi satu ketika hamba telah dijemput untuk semaya ajak. Datuk Imam jemput untuk semaya ajak. Lepas tu kita pergilah semaya ajak. Kita pergi semaya ajak. Semaya sudah apa semua. Sudah semaya. Jadi kita ni ada seorang lagi jemaah tertinggal. Jemaah tu adalah jemaah orang kampung tu jugalah. Cuma dia terlewat sikit. Lepas kita semaya ajak apa semua. Setelah semaya ajak. Tuan rumah suruh baca Yasin. Jadi kita pun tunggulah seorang lagi jemaah ni. Baru nak sapa. Yang mana orang kampung tu juga. Orang kawasan tu juga. Bila nak start baca Yasin duk baca dah Fatihah apa semua Mudah luar ke apa. Tiba-tiba Pak Cik ni dia buat main syarat untuk email. Mana dia tunjuk. Kau ni kau bayar ni. Pukul 12 ni kau. Okey, dah. Pukul 3. Allah Rabbi nak ayatnya. Salah kiblat. Salah kiblat. Jadi benda ni bila sudah baca Yasin ke apa semua, ustaz ni cek. Betul lah ustaz ni kata salah kiblat. Jadi nak ayatnya tuan rumah dia ni. Dari keadaan kiblat yang tak betul tu tahun lebih tu. Jadi nak salah ke dia tak boleh juga sebab dia sewa situ. Sebelum dia sewa situ dia tanya dah orang tu sebelum dia sebelum dia tu kiblat kat mana? Dia kata kat ni. Jadi orang tu dulu tu semaya tu kiblat salah dah. Gapo dia hak nak hilang sini nak kata tuan rumah tu salah, tak salah juga. Jadi kita nak gapo sini kalau lah kita ni nak mari nyewa ke gapo-gapo ni. Kita jangan sekadar tanya orang. Baliknya kita kena cek diri dengan aplikasi-aplikasi yang ada dalam. Bimbang takut jadi gini lah. Jadi kena ambil berat benda ni. Jadi pakat-pakat share anak-anak kita video ni supaya anak-anak kita ambil berat. Kat mana biasa kerja jauh kan. Duduk rumah sewa kan. Pakat tanya saya. Mai kat mana? Saya pun belum tentu lagi. Betul. Bukan kata dia tu salah. Tak betul mana. Takut dia tanya orang benda ni salah juga. Jadi ambil berat pasal benda ni. Allah kita jaga kita. Assalamualaikum. Semua ke Masjid Mutia.